Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhidhni bima ta'lamu minni ya halim khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqqiqni bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kita hubung pengajian kitab Hidayatus Sibyan. Muka apa ni belah? Dah. Ni belah dah. Mana? Dan ketiadaan. Baris yang kelima bila kat bawah. Muka ni belah dia. Patut pada kata mana? Baris yang kelima bila ke bawah. Muka ni belah. Baris yang kena tu. Dan ditakhir akan dia kemudian daripada takbiratul ihram imamnya pada khutbah makmum. Dan ketiadaan memaling akan dia daripada takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Dan wajib di muqaranah, artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan dia. Ketahui olehmu bahwasanya bagi istihdar dan muqaranah itu terbahagi dua bagai. Pertamanya istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakiki namanya. Keduanya istihdar yang urfi dan muqaranah yang urfiyah namanya. Bermula makna istihdar yang hakiki iaitu bahawa muhadir ia di dalam hatinya akan sekalian rukun sembahyang itu dengan tafsirnya dahulu daripada takbirnya. Dan makna istihdar yang urfi iaitu bahawa muhadir ia akan sekaliannya yang tersebut itu di dalam hatinya dahulu daripada takbirnya dengan ijma' jua. Bermula makna muqaranah yang hakikiyah iaitu bahawa di muqaranah artinya diserta akan segala niat yang istihdar akan dia dengan tafsirnya dengan segala juzuk takbirnya daripada awalnya hingga akhirnya. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang mana Allah Ta'ala masih beri kehidupan kita lagi. Atau dengan kata lain, Allah Ta'ala beri kita boleh lakuh lagi masuk pada tahun baru. Betapa ramainya kalangan kawan-kawan guru kita dan orang setarah dengan kitanya tak sempat dan tak ada dia nak lakuhnya tahun baru, dia meninggal dunia dulu.
Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita nak mari rasa hati kita mai syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dengan sayangnya Allah Ta'ala, Tuhan tak mati kita lagi, Tuhan masih pera kita lagi. Allah Ta'ala bukan setakat bagi kita hidup, Allah Ta'ala bagi kita sihat pula. Allah Ta'ala bagi kita sihat, Allah Ta'ala bagi kendera kepada kita. Nak makan gapo nama ikut dia makan boleh berlaku lagi. Nak minum gapo boleh lagi. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dan kita tak ingat muka tu kata Tuhan beri kepada kita. Sebab itulah bila masuk tahun baru, amalan yang paling utama sekali ialah kita muhasabah. Muhasabah ni cek diri sendiri. Seolah kata duduk depan cermin, di mana ada tempat porong, tempat hak tak molek, tempat hak tak betul, kita betul hak tu. Maka begitulah juga dalam kehidupan kita. Ulama mengatakan kalau manusia, kalau hari ni dengan kemarin, atau tahun kemarin dengan hari ni, tahun ni, maka tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka adalah orang ni orang bertuah dan orang beruntung. Herak. Tahun hak lepas mari dia duduk lagu mana? Tahun hak lepas mari kurang dia buat ibadat ke Tuhan. Tahun hak lepas mari dah kurang dah dia ni, kalau bab semaya jemaah kau baca Quran, kalau berzikir ke Allah tak ada semua. Hunga pagi kelip malam tak ada buat ibadat ke Tuhan. Tapi tahun ni lebih baik, lebih molek dengan sebuah ibadat Tuhan comel daripada tahun lepas. Maka orang ni adalah orang beruntung dan orang bertuah. Dan kalau orang ni juga tahun kemarin dengan tahun hak baru ni adalah serupa je. Tahun hak dulu lagu mana, tahun ni pun lagu tu. Tu kemarin lagu mana, hari ni pun lagu tu lah dia nya. Duk sepengakai buruk lepas tu. Maka ulama mengatakan orang ni adalah orang yang rugi. Tapi kalau hari ni dengan hari kemarin lebih baik kemarin daripada hari ni, ulama mengatakan orang ni orang celaka orang. Pasal apa? Pasal hidup kita manusia nak jadi menekat semua. Kita kena jadi orang panggil kena menekat. Apa hendak menekat? Apa singkat apa menekat ni? Bukan malaikat menekat. Kau naik gapo? Bangun ni, kau naik punyo kau? Naik darajat, naik kelas, naik pangkat. Meningkat ke. Kalau dulu malah mengaji agama, naik dah, dia rajin dah mengaji agama. Kalau dulu malah baca Quran, meningkat dah dia nya, tak ada dah kakak malah baca Quran, rajin dah baca tu apa yang meningkat. Jadi tak kira nak duduk sepengah tolong you. Hak dulu lagu mana, tahun lalu pun lagu tu, pas berapa tahun dah kita hidup atas dunia. 50 tahun tak kira sepuluh dulu. Kena berubah. Dulu PA perangai tak comel, tahun ni nak jadi orang hak baik dah. Dulu jadi orang hak biasa mana? Bukan kahwin dah dulu. Kahwin lah ni hak lain dah. Dulu kahwin kecek nipu sokmo. Lah ni kahwin dah bukan orang tu dah. Dulu kahwin dia sokmo dengan agama, alasan sokmo dengan agama, tahun ni bukan dah. Bukan kahwin dah. Kahwin nak jadi orang yang taat dan setia ibadat kepada Tuhan. Kita berubah kerana apa? Kerana takut kepada Allah. Tak situ. Azal bila masuk tahun baru, azal kita dalam hati kita sungguh-sungguh aku nak jadi orang yang baik, orang yang rapat dengan Tuhan, orang yang boleh buat ibadat Tuhan. Tapi syaratnya serta kita berdoa minta dengan Tuhan lah, minta pertolongan daripada Allah, minta jaga daripada Allah, minta pelihara daripada Allah supaya Tuhan jaga, Tuhan bagi taufik hidayah kepada kita, kita boleh buat amal ibadat. Kalau semata-mata kita tak boleh buat. Sahabat ayat semua kita duk dengar bila ada kematian kita katakan innalillah. Okey. Innalillah je. Cuba terjemah sikit apa sing innalillah wa inna ilaihi raji'un ni. Apa makna? Cuba terjemah. Alih bahasa sikit. Innalillah. Mula ni dia tu mati dah. Kita lalu dah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa makna innalillah wa inna ilaihi raji'un? Kita mati kena menghadap Tuhan, lepas tu kita ni hak Tuhan, lepas tu hadap ke Tuhan, lepas tu musim pak tolong. Innalillah kami, sungguhnya kami adalah milik Allah.
Kita faham kalimah kami adalah milik Allah. Inna lillah, kami adalah milik Allah. Apa makna milik Allah? Khatamu milik Allah, rumahmu milik Allah, ibumu milik Allah, suamimu adalah milik Allah, ayahmu milik Allah, dan semua daripada nikmat hak Tuhan adalah nikmat milik Tuhan belaka. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan belaka juga. Maka kita nak kecek masalah kecek harga apa weh malam ni? Ada kecek masalah bab semaya ni. Bab semaya ni. Jadi hak dulu dia katanya bila kita nak semaya kena takbiratul ihram. Nama selagi nama gapo takbiratul ihram ni apa sih? Selagi nama dia gapo? Memanglah tu. Nama dia selagi tu. Ya takbir hak mula-mula kita nak semaya ke Allahu akbar. Nama dia nya orang panggil takbiratul ihram. Selagi nama kau? Takbiratul ula nama dia. Dua nama dia dah. Maka nak sah takbiratul ihram, nak sah takbir ada semuanya 21 syarat. Allahu Rabbi. Banyak. Nak takbir wit pakai, nak takbir wit sah tu kena ada 21 syarat. Kecek belaka dah tu. Syarat yang pertama gapo, syarat yang kedua gapo, nama seterus sampai kepada syarat yang ke-21 kita kecek belaka dah, dan memang kita pun lupa belaka dah. Mari malam ni pula dia katanya dan ditakhir. Ni yang ke-19 lagi rasa pun. Dan ditakhir akan takbiratul ihram. Apa makna takhir? Melamak akan dia akan takbiratul ihram. Kemudian makna selepas daripada takbiratul ihram imamnya. Nak sah takbiratul ihram bila sahaja kita semaya Jumaat sekali dengan tu imam. Kita sebagai makmum nak sah takbiratul ihram kita ni pastilah kena takhir. Apa makna takhir? Kena melamak ke daripada takbir hak tu imam. Tu imam tak ada Allahu akbar lagi, kita Allahu akbar dah. Tak sah lagu tu. Bila nak semaya Jumaat duk kecek ni. Bila nak semaya Jumaat nak beri dengan tu imam, manakala bila kita nak takbiratul ihram jangan gaduh. Sempurna takbir hak tu imam dulu. Imam Allahu akbar, kita pun baru Allahu akbar. Makna bar kita kena belakang bar tu imam. Kalau tu lebih kurang tak apa, tu imam kita pun juga. Baru dah. Tu imam kita pun tu imam Allahu akbar, kita pun bar. Tak apa. Kalau tu imam tu tak bar lagi, kita bar dah. Tak sah takbir kita. Maka hak ni pada hak makmum. Masalah orang hak jadi makmum lah. Ini syarat nasbah orang hak jadi makmum. Tu imam tak ada syarat ni. Tu imam tak ada. Ini syarat nak sah takbiratul ihram nasbah orang hak jadi makmum. Bila yang maya berimam, dia kena takbiratul ihram tu lepas daripada tu imam sempurna takbir dulu. Ada kalau orang semaya ni, dia macam-macam orang. Hak ni realiti atau hak sungguh. Orang semaya ni dia macam-macam orang semaya. Sungguh. Gilah perhati tengok kalau orang semaya. Ada kalau orang semaya rada. Cik Imam tak ada amin lagi. Waladhalin bunyi dah. Cik Imam tak ada amin, ya amin dah. Cik Imam tak ada rokok, ya rokok dah. Cik Imam sami Allahu liman hamidah. Tak ada nak sujud, ya tu lepas bawah dah. Gaduh gimana tak tahu dia. Patut tak kena niat Cik Imam, tak kena niat makmum dah dia. Mai bu cuci ya sore dia. Pasal apa? Pasal katanya Rasulullah, orang bila semaya dia mendahulukan tu imam. Biasa orang tak ada break maya. Maya dia cepat tu. Tu imam tak ada. Tu imam baru nak jengok kepala dia akak dah. Maka Nabi katanya akhirat esok bakit dalam keadaan kepala jadi hemah. Kepala jadi hemah. Gapo hemah tu Allah. Bahasa Sia ni tu Allah lah la. Hemah. Makna kalau bila daripada mahsyar esok, satu kelompok, satu kumpulan manusia, kepala tu sepengah hemah, ya tu. Puak-puak semaya dulu pada tu imam tu. Puak maya di atas tu imam tu. Dan muka tu imam tu wadah. Tu imam tu takbir tak berapa nak butir mana dah punya belum. Makmum werung. Ditah perak takut ke makmum. Ingat makmum hak pasal ni, baki akhirat esok kepala jadi hemah. Maka nak sah takbirnya kena tu imam bar dulu baru kita makmum tu bar.
Tu dia. Dan ketiadaan yang ke-20 dah ni. Dan ketiadaan memaling akan niat takbiratul ihram tu daripada takbir yang daripada niat takbiratul ihram kepada takbir yang lain daripadanya. Syarat nak sah takbiratul ihram kena takbir intiqal, mana kata seperti mana bila ya Allahu akbar mula-mula nak semaya tu ia kosak niat takbir intiqalat atau ia takbir dengan sebab kejut. Tak ada gitu. Misal contoh nak mudah nampak kok. Orang ni dia semaya kena paksa dia ayah dia di rumah. Moga ayah dia backing ni tak semaya katok lemu. Dia duk main terosak lagi dalam bilik. Ayah yo gitu renyah pintu bilik kai tu kat dia terakak tangan gini. Allahu akbar. Tak sah. Kerana apa? Kerana dia takbir kejut. Takbir dengan sebab bukan takbiratul ihram, takbir dengan sebab takut kepok dia, tak ada. Atau ya Allahu akbar niat intiqalat. Niat nak pindah, tak ada lagi. Kena niat takbiratul ihram kerana kita nak takbiratul ihram. Tahu jadi. Yang ke-21 yang akhirnya dan wajib dimuqaranah. Ni ramai tak tahu ni. Dan wajib dimuqaranah. Apa makna muqaranah? Bahasa Arab, bahasa Melayu kita gapo nama qarana yuqarinu muqaranatan wa qiranan. Muqaranah ialah artinya diserta akan niat sembahyang itu dengan takbiratul ihram. Ramai juga orang tak tahu kakak lagu ni pun. Bila dia takbiratul ihram bukan saja-saja sebut Allahu akbar. Dalam hati dia kena niat masa kita takbir, niat sekali dengan kita takbir tu orang panggil muqaranah. Kita Allah tu kita niat dah. Sahaja aku semaya fardu ngorek. Bila kita niat serta sekali dengan kita takbiratul ihram, itulah orang panggil muqaranah bahasa Arab. Muqaranah ni bahasa Arab, bahasa kita mana serta. Kita niat serta dengan takbir, itulah orang panggil muqaranah. Ada kala orang semaya saja Allahu akbar. Dia tak ada niat gapo pun, maka tak sah semaya dia. Nak sah takbiratul ihram kena ada niat ketika mana dia takbir. Allahu akbar, ya niat sahaja aku semaya fardu ngorek. Itu muqaranah. Maka bila sebut kata semaya hak kita duk mengaji dah dulu, bila semaya hak 5 waktu, wajib kita kena muqaranah ada berapa abosin. Masa kita niat tu kena ada berapa? Apa juzuk ada? Kalau tanya juzuk takbir ada apa? Juzuk takbir ada apa? Juzuk takbir ada apa? Juzuk takbir, juzuk ni pasal juri. Juzuk. Kalau anggota kita mana juzuk anggota? Tangan satu juzuk, kepala satu juzuk, kaki satu juzuk, perut satu juzuk, konek satu juzuk. Itu juzuk. Maka bila takbir ada berapa juzuk? 2. Satu Allah, 2 akbar. 2 juzuk. Tu orang panggil juzuk bagi takbir ada 2. Yang pertama Allah, yang kedua akbar. Juzuk bagi niat bila semaya hak 5 waktu, juzuk bagi niat ada berapa? Juzuk bagi niat ada berapa? 3. Ingat mau ada 2 dengan 3 tu. Ada 3. Yang pertama qasak, yang kedua ma'ruf. Mana ma'rufnya? Ma'ruf ke apa ma'ruf? Ta'aruf. Yang ketiga ma'yih pula dah. Main mana ma'yih? Kena raya kulit belaka. Qasak, ma'ruf, ma'yih. Kena belaka. Yang pertama qasak, yang kedua ta'aruf, yang ketiga ta'yin. Tu orang panggil juzuk bagi niat. Maka juzuk bagi niat itulah kita guna dia masa kita takbir, orang panggil muqaranah.
Apa makna qasak? Apa sing? Qasak ni makna aku semaya. Apa makna ta'arud? Fardu. Apa makna ta'yin? Menentukan waktu, ngorek ke isya ke subuh ke asar ke zuhur, kata gilah. Tu orang panggil juzuk bagi niat. Mana kalau pihak kata bila kita semaya isya tadi, kita kata Allahu Akbar, kita niat masa kata Allah tu, kita niat sahaja aku semaya fardu isya. Setakat tu je. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Baik. Sah, siap. Saksi ke mana? Sah. 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 Tapi kalau dah dia takbir maya betul lagi, mai isya, Allah ya niat sahaja aku semaya isya 4 rakaat makmum belakang tu imam sah yang pertama sebelah kanan tu imam menghadap kiblat lillahi taala. Sah ke tak sah gitu? Biar sah ke tak sah? Tak sah kerana dia tak berfardu tu. Walaupun belakang hak sunat je buh macam-macam je buh kakah gapo dia tak buh. Saja aku semaya isya 4 rakaat menunaikan bukan qada dah belakang tu imam jadi makmum menghadap kiblat maya masjid bopla sah yang pertama sebelah kanan depannya kipah Allah kerana Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa taala Allah jalaluh kata gila tak sah juga kerana apa? Kerana dia tak berfardu tu. Hak nak, hak wajib 3 je. Sahaja aku semaya fardu isya cukup dah. Dia mau kata apa mana makmum? Makmum nak niat masa mana apa sih? Makmum sunat. Ingat dah, makmum niat makmum ni sunat kita niat dalam takbiratul ihram. Niat makmum sunat niat dalam takbiratul ihram. Bermakna kalau tak niat dalam takbiratul ihram tak ada masalah gapo pun. Asal kata jangan niat belum daripada rukuk. Dah, baca teh gapo siap roh. Imam baca surah, kita baca Fatihah. Kemudian kita baru niat aku jadi makmum. Tak apa tu. Tak apa. Tu muqaranah semaya tu. Maka dia nak jaga kepada kita lagi, ketahui olehmu bahawasanya bagi istihdar, apa nama ni payah ni, bahawasanya bagi istihdar ni ialah menghadirkan hati kita tu, menghadirkan semaya tu dalam hati kita tu, istihdar nama dia. Dan muqaranah itu berserta niat tu terbahagi 2 bagai. Makna istihdar ada 2 bagai dan muqaranah ada 2 bagai. Makna istihdar ada 2, muqaranah ada 2. Istihdar ni ialah kita menghadirkan dalam hati kita. Hadir apa? Hadir semaya dalam hati kita. Ada pun muqaranah ni kita niat serta sekali dengan takbir, tu muqaranah. Istihdar ni belum semaya ni kita nak hadir dah. Tu pasal orang semaya tu ramah, tapi nak halusi bab semaya ni tak ramah. Pertamanya istihdar hadir ke hati kita, hadir semaya dalam hati kita tu yang hakiki. Yang hakiki. Mana menghadirkan semaya di dalam hati yang suruhti. Dan muqaranah yang hakikiyah namanya. Tu yang royak dulu dengan cara umum. Yang pertama istihdar yang hakiki dan muqaranah yang hakikiyah. Keduanya istihdar hadir ke semaya dalam hati kita yang urfi. Yang urfi. Yang urfi ni makna menghadirkan semaya dalam hati kita yang bangsa uruf, orang ramai-ramai. Itulah. Dan muqaranah yang urfiyah namanya. Batu lagu mana ada kata sananya? Ya nak hurai dah lah. Bermula makna istihdar yang hakiki. Lagu mana kita hadir ke, makna kita sila ke dalam hati kita semaya tu. Yang hakiki balah mana? Iaitu bahawa menghadir ia seorang. Menghadir ni makna mulahazah. Ingat, nampak gambar atau hadir ke dalam hati dia akan sekalian rukun sembahyang itu. Belum daripada nak semaya,
Belum daripada kita nak kata Allahu Akbar, sunat ni bukan wajib. Sunat istihdar, sunat kita menghadirkan hati kita, sila ke dalam hati kita segala rukun-rukun semaya 13. Biasa buat tak lagu tu? Tapi kita sila ke dalam hati kita lagu tu dengan tafsirnya, dengan satu persatu. Hak ni penat ni, tak ada orang buat lah. Supaya kita nak semaya, belum daripada Allahu Akbar, kita mari di hati kita semua rukun semaya 13 tu gapo. Cuba bila sekaligus senapah 13 rukun gapo nama dia? Bila yang tak semikir dah rukun semaya 13 gapo dia? Takbiratul ihram 2, niat 3, 4, rokok 5, ne 2, 7, 8, 9, 10, belah, 12. Sudah tak cukup. Bila rukun semaya? Ayat yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua apa? Niat. Yang ketiga baca Fatihah. Yang keempat rukuk. Yang kelima i'tidal. Yang keenam sujud. Yang pertama. Yang kedua yang ketujuh duduk antara dua sujud. 8 sujud yang kedua, milih at-tahiyat. 10 selawat Nabi. Belah salih. 12 tak cukup juga. Nak buat apa lagi? Nak buat apa cukup 13? Potih. Siapa potih? Ada juga potih. Potih. Gapo? Potih maiman dan semayanya. Gapo? Gapo ya so? Wi cukup 13. Tertib 12. Yang ke-13 tu. Salah dengan tak imam? Dia betul. Mu tak bila sen qiyam. Rukun tak qiyam. Ada tak bila tu? Sunat. Cukup molek qiyam tu. Maka kita gambar ke 13 rukun hak saat ni tu dengan cara tafsir ni, belum daripada nak semaya, kita mulahazah, kita ingat napuk hadir ke dalam hati kita rukun semaya 13. So. Ni payah. Sahabat yang katanya sini istihdar yang hakiki. Istihdar yang hakiki, iaitulah kita sila, kita tergambar ke dalam hati kita segala rukun semaya 13 dengan cara tafsir. Satu persatu rukun semaya kita gambar, napuk satu belum daripada semaya. Sahabat saya kata dahulu. Dahulu ni takluk daripada mahdir tu. Kita hadir, kita sila ke hati, dalam hati kita segala rukun semaya hak 13 saat ni. So 13 semua tu bila? Dahulu makna sebelum daripada takbir seorang. Kena dah ulama ajarnya, belum daripada mu nak takbir, mu kata dulu usolli tu. Ada dah tu. Usolli farda zuhri ko, asri ko, maghribi ko, isya ko, subhi pun kata gila. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat belum daripada kita nak takbiratul ihram, sunat kita belafaz dulu. Belafaz kata dulu dengan mulut. Usolli. Tapi masalahnya kita orang Melayu, kita usolli tapi tak reti apa nama pula do. Tak reti. Cuma ngapa masa ngaji tadika, ngapa ingat sepitah lalu gitu ya, usolli pada zuhri, usolli pada asri, gitu ya. Tapi lagu mana gapo dia kata pun tak tahu. Maka adanya sebahagian daripada ulama mengatakan sunat juga bagi kita belum daripada nak semaya, kita kata bahasa kita. Belum nak takbir ya. Sahaja aku semaya fardu ngori, Allahu Akbar. Hak tu kita faham. Kerana apa?
Sahaja aku semaya fardu ngorek ni lah kita kata belum pada takbir, kita nak niat dalam masa kita takbir mudah. Seolah kata latih dulu. Latih sebelum daripada nak niat dari takbir, nak mudah masuk dalam kita kata Allahu Akbar, nak mudah masuknya, kita latih pelacak dulu. Sahaja aku semaya fardu ngorek 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala, kata dahulu daripada takbir. Bila kita Allahu Akbar, ia mudah masuk lah. Tu cara dia. Tapi hak tu bukan hak urfi, hak tu bukan hak hakiki, hak kita duduk buat tu. Hak hakikinya kita gambar. Ya tak payah hak sebenar pun. Kalau kita orang suruh, kita tahu dah rumah ni ada berapa orang duduk, lepas tu kita di luar rumah, dia mau kata cuba pejam mata menggambar 10 orang dalam rumah tu, siapa dia tak ada. Sore kalau kita pejam mata gambar sore dalam rumah tu, payah ke? Tak payah. Mana kata bila nak semaya, kita pejam mata gambar dulu semaya, ada takbir, ada qiyam, ada niat, ada Fatihah gitu dulu. Tapi lama dah. Tak imej perak takut kita boleh gambar tak cukup setengah apa pula duk bila, tak tahu apa nama tu. Tu sunat lagu tu, bukan wajib ni. Ingat dah, bagi orang kadang-kadang dia mengaji, dia pening. Makna istihdar ni ke apa? Muqaranah tu ke apa? Istihdar hukum dia sunat, muqaranah wajib. Boleh beza tu. Muqaranah kita niat serta dengan kita takbir, hak tu wajib. Kalau kita istihdar, hak tu sunat. Belum daripada nak takbir, kita menghadirkan silang ngapuk dulu dalam hati kita segala rukun semaya, hak tu sunat. Dan makna istihdar yang urfi, iaitu bahawa menghadir ingat ia seorang akan sekalian yang tersebut itu di dalam hatinya dahulu, makna sebelum daripada takbirnya, dengan ijma' jua. Hak ni hak kita dengan cara borong. Bila sebut sahaja aku semaya fardu isya, kita gambar dengan cara sepitah lalu isya 4 rakaat, ada rakaat, ada qiyam, Fatihah apa semua, dengan cara borong sepitah lalu, maka hak tu orang panggil istihdar yang urfi, yang golek ramai orang buat lagu tu lah. Kita buat lagu tu lah. Ni orang panggil kakah lagu ni, untuk kita nak mendalami dalam semaya hak awam. Hak awam ni hak paling rendah. Pasal kita mengaji kitab ni kitab nama dia ni Hidayatus Sibyan. Apa makna Hidayatus Sibyan? Pertunjuk bagi budak-budak. Kitab pertunjuk bagi budak-budak. Berapa orang hak tua tak reti? Ramai. Maka budak sini bukan budak dengan mana umur. Bukan umur budak dak. Bila sebut kata budak, ialah orang yang belum lagi lepas fardu ain atas diri dia. Orang ni tak pandai lagi bab semaya, tak pandai lagi bab rukun syarat semaya balas mana, tetap orang panggil orang ni orang budak. Budak nak sebut awam, tak reti lagi. Walaupun umur 70 dah pun. At-tiflu. Aman asy-syaikhu bila ilmin at-tiflu. Orang tua kalau tak ada ilmu ialah budak. Tapi kalau kakak kita orang tua tak jong kalau budak pun. Ya benar orang tua semata dah. Kalau budak-budak hak ngaji ni, mari tegur pak cik maya tak kena saat ni tu. Celak mata jak belalak. Mung ni gak tak kenal ke aku. Aku makan raya dulu pada dengan mu lagi. Kalau dah dia duduk mengaji, kalau dia duduk baca, dengar tok khatib baca khutbah, kalau duduk buah. Budak tapi kat bosel lah, budak tegur lah pak cik. Orang baca khutbah tu kohor sikit lah. Budak ni. Aku ada masjid ni jadi kayu lagi hari tu. Orang bakit kat tu. Masjid ni tak ada masjid kayu lagi aku dia. Mu tu apa jengok ya. Tak ada nak tegur. Dia orang tua kak. Tengok anak ngayuh lah. Kalau anak menerak baca surat, kau main telefon, kau anak tak gelah tepi. Kalau pok berjalan-berjalan sepak gelah. Pok dia kata kan. Mu tak ada tempat nak tok ke gelah ni. Dia panjang. Allah. Tapi kalau pok bergolong dari rokok bakar tak gelah, anak berjalan sepak gelah. Pok kata kan. Tak mata mana berjalan. Cuba celik mata kat berjalan. Anak menengok lagu tu ya. Benar dia semata. Lagu tu. Maka ini satu perkara hak fardu ain atas kita, walaupun kita dengar tak ada gapo panggil.
Allah ngajar duk kecek bak rukun semaya. Ingat kata main-main. Ramai lagi orang tak reti kakak lagu ni. Duk yang ngajar rukun semaya, syarat semaya, tak ada muka lain nak mengajar tu. Jawab kata ramai lagi masyarakat kita hak semaya. Tapi ramai lagi juga orang hak tak pandai bak semaya be. Sebab gini, kita nak beri contoh mudah-mudah ni. Kita semaya ni seolah kata semaya kita kena ada kekuatan yang mana Allah Taala kata inna solata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semaya ada semaya tu, maka semaya itulah juga dapat mencegah ke benda munkar dan fahsyat. Nak tahu semaya kita molek tak molek ke? Ingat dah, nak tahu semaya kita molek tak molek, tahu kata semaya tu boleh cegah tak kita nak buat benda jahat. Itulah alamat tanda dalil kata semaya kita terpakai. Bila kita nak buat benda jahat, tak jadi nak buat. Ni, semaya ni duk kontrol. Kerana semaya ada kekuatan, semaya ada kualiti orang panggil. Tu je. Pasal Allah Taala janji dalam Quran, inna solata tanhar 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya tu dapat mencegah ke benda fahsyat, benda munkar. Semaya ni. Berapa orang bila sudah semaya? Sudah semaya tak ada gapo dah saut lipat email. Allah Ta'ala royak lek-lek saat ni. Semaya boleh jaga tuai hak semaya saat ni buat benda jahat. Sudah assalamualaikum salam kata email gapo saut lipat email buat kelik. Tu email tu sejak tengok innalillah. Lipat rai. Kakak semaya tu. Berapa orang sudah semaya batu pergi ngumpat hari pula. Sudah semaya kita tengok menahrai pula. Sudah semaya kita dengan menahrai pula. Mana semaya kita tak ada kekuatan. Semaya tak ada kekuatan. Sabarlah kalau orang yang nak takarrub, nak rapat dengan Tuhan, nak orang panggil nak berjinak dengan Tuhan, dengan dia semaya tu. Semaya tu jaga dia. Kita dengar biasa ya, ibadat semaya, meluai mu semaya, kena semaya. Lama dah hidup kecek lagu tu, mu kena semaya. Tapi tak ada seorang habuk pun semaya hak ada kesel, semaya hak ada kualiti. Semaya banyak kau nak balas dengan orang. Ada? Kau semaya banyak kau berdeki kau ke? Kau semaya banyak kau tak puas hati kau ke? Ni kakak lagu ni semaya tak terpakai mana tu. Kau semaya kau ada menyakit. Itu satu perkara ulama mengatakan bukan hak tu heroyak tu tak betul. Tetapi semaya kita lah kita yang kena backing. Kena backing semaya kita. Habis takat tu dulu. Masih isu lagi? Isu lagi? 5 minit lagi. 2 minit lagi. Maka muqaranah kalau kita nak kecek malam ni dengan cara kesimpulannya, belum daripada kita nak takbiratul ihram, maka sunat kita hadirkan dulu. Kita latih belum daripada nak semaya tadi, sahaja aku semaya pada isya 4 rakaat makmum kerana Allah Taala kata dengan mulut. Baca Allahu akbar. Ya mudah nak niat dalam hati kita. Moga lama dah duduk wayak usollinya, tapi usolli dengan sahabat kita biasa dengar orang kata. Okey, orang kata usolli, kita usolli juga. Apa nama kata kita tak reti. Maka royak kata hak kita reti tu. Saja semaya fardu isya. Atau puasa malu kok orang weh. Puasa malu kok orang weh kata bahasa Melayu. Gi belajar bahasa Arab. Nama kita mau kata aku niat belum maya pula. Niat apa lagu tu apa yang kata? Kata. Sebab orang panggil satu ketika mana nak royak sikit sebanyak daripada sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi, dia semaya dalam kebun dia. Ni. Seorang sahabat Nabi dia semaya dalam kebun dia. Maka bila dia semaya, dia tengok kepada buah-buah yang dia menanam je. Membawa kepada semaya dia tak khusyuk. Duk kira buah aku duduk nanam ni boleh berapa banyak nak jual ni. Nak boleh berapa banyak mana ni. Jadi mana kata dia semaya dalam kebun dia tak khusyuk. Duk mengira banyak. Maka lepas dia bersalih gapo siap. Istighfar astaghfirullah tu gap. Dia kata kebun ni lah buat aku tak khusyuk dalam semaya, aku dekoh. Aku ikut orang kebun ni. Sampai tahu tu. Pasal panennya bagi puak ahlillah, bagi orang yang rapat dengan Tuhan, tiap-tiap perkara yang membawa kepada dia jauh dengan Tuhan, dia tak ambil muka tu.
Para sahabat dia semaya dulu. Burung mari jak atas belakang. Mari jak atas bahu, duduk atas kepala. Kerana burung tukar dengan tunggu pagar, tunggu kayu semaya. Tegak sungguh semaya. Kita semaya nak balik esok hari. Pas pusing kat tu, pusing kat ni, pusing kat depan, pusing kat belakang, macam-macam semaya. Burung tu jauh dengan kita, tak dekat. Kalaulah ulama lagi, ada seorang cerita dalam kitab Musalli, dia katanya ada para awliyaillah, waliullah. Dia semaya beza dengan kita semaya. Tiap kali dia nak semaya, mungkin ada anak ramai ke dalam rumah dia. Dia pesan kepada anak cucu dia, kalau mu nak reggae, mu nak riuh setara mana pun, lah je dah. Tapi mu kena reggae masa aku semaya. Tu dia. Beza dengan kita. Beza. Kita, tanya aku semaya tadi, mu kena duduk dia. Terotak mu kena katuk. Tali beseng, tali pung, pintu jenela pun kena katuk. Pintu rumah, rasa rumah kena katuk belakang, tanya aku semaya. Tapi bagi waliullah, dia kata dia pesan kepada anak cucu dia, kalau nak reggae, nak riuh, nak main lagu mana pun, nanti aku semaya tadi mu main. Pasal apa? Pasal bila dia kata Allahu Akbar, bila dia kata Allah Maha Besar, semua luar daripada kawasan keadaan hak dua pada semaya, dia tak tahu dah, dia tak ambil tahu dah lagu mana. Dia tupu tawajuh dia dalam semaya dia. Ni payahlah, malam jazub lam yadri. Kita nak kecak rasa khusyuk dalam semaya, dia tak akan bercerita. Ulama dia royak ialah pengalaman hak ulama dulu je. Tapi mu nak tahu balas mana khusyuk dalam semaya, nak tahu lagu mana tawaduk dalam semaya, tadarruk dalam semaya, tadabbur dalam semaya, tazallum dalam semaya lagu mana, mu kena kecak ambil sendiri. Sehingga semaya kamu adalah ibadat yang dapat kelazatan, kemanusiaan dalam semaya. Seolah-olah mu semaya duduk dalam syurga dah. Duduk situ. Payah dah. Oh, kita semaya bukan syurga. Jadi satu azab pula. Tu imam semaya baca lamu. Allah kakah ni go, tak tengok masa dah. Bacanya pendek-pendek padai lah. Ti imam baca lewat sikit, baca anja, baca surah panjang. Tu ngepek kita semaya. Ti imam tak kerti bahasa. Dah semaya syadah, orang tak makan nasi lagi, lapar perut pedas. Maya baca panjang pula. Tak padan dengan suara tak ada, suara huduh. Kata habis lah kata imam. Kis baca lama. Kerana apa? Semaya kita seolah kata azab dah, nak seksa dah. Boleh nak sudah cepat-cepat maya. Maya lepas-lepas kita. Habis kata kita akan hubung pula nanti dulu. Ya pasal minggu depan tak ada. Minggu depan 20 ni. 4.20 ni tak ada. Kita kena pergi di Puyu. Lepas tu 4.3 ni besok ada ayat lagi lah. Emil lah. Jangan 4.3 lah kalau ada. 4.20 ni minggu depan tak ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Tak faham apa? Kita baca jahat dah. Kita baca Fatihah dah. Kita baca dah teh. Kita rokok. Baca? Kita kata baca ke tak baca kalau mu lagu mana sih? Mu rokok dah. Mu rokok, Allahu Akbar rokok, lepas tu mari di hati teh baca ke tak baca lagi? Aguan. Syok. Baca ke tak baca? Bukan sok. Syok. Mari ragu-ragu dalam hati, teh saat ni baca ke tak baca? Dah tak cerak tu. Waswah, wawih. Lagu mana sih? Mana jadi payah musik. Golek gini, kalau kita semaya, kita rokok, dia mari di hati, aku baca ke tak baca teh lagi.
maka orang ni wajib kena ambil hak tak baca lagi. Wajib kena ambil hak tak baca lagi. Kerana apa? Kerana baca dengan tak baca asal hak mana? Asal hak tak baca lagi. Dia nak mai ikut baca, dia lalu ikut tak baca dulu. Maka bila dia was-was, dia syak lagu tu, kena ambil hak tak baca lagi. Bila bila tak baca, ambil tak baca lagi, maka kembali berdiri semula baca Fatihah. Gapo? Contoh kita semaya kita rokok. Surah lepas teh usah ke baca apa tak baca lagi. Surah kuliah ke surah qul huwallahu aku tak baca lagi. Kau aku baca dah dia rokok. Maka dia bangun nak baca semula. Boleh tak? Boleh tak? Boleh semaya semula. Batal maya. Sujud baca teh. Sujud dulu baru rokok. You baca teh. Tu imam sujud dia baru rokok. Dua game maya. Tak imam maya tak imam sujud dah dia baru rokok. Boleh. Tak ada gapo boleh. Bagi orang perempuan istihadah, bagi orang perempuan hak mari darah penyakit ni, maka wajib kena semaya. Maka ambil semaya dia niat seperti mana biasa. Saja aku ambil semaya kerana Allah Taala, saja aku mengangkat hadah kecil daripada kerana Allah Taala mengangkat hadah. Makna cara niat ambil semaya bagi perempuan hak mari darah penyakit biasa ya. Cuma ko ada tata cara dia tak serupa dengan ramai-ramai. Ni kita nak royak kepada orang bini kita ni, isteri kita ni. Kalau isteri kita keluar darah istihadah kita tak kecek mana orang panggil darah ke apa ni? Darah penyakit dah. Darah penyakit. Bila perempuan mari darah penyakit, wajib tak dia semaya? Wajib. Orang Tina kalau tak mengaji agama, nampak darah tak semaya. Nampak darah tak semaya. Nampak darah tak semaya. Walha bila tubik darah penyakit, darah istihadah, wajib kena semaya. Tak? Maka bila dia nak semaya, syarat dia lagu mana ngaji lepas hari dah. Orang panggil biasa darah, dia supaya tu perempuan hak biasa darah. Tubik darah istihad tu. Bila nak semaya buat lagu mana sih? Mula-mula. Mula-mula dia kena buku ke apa? Buku kepala. Buku tubuh perempuan tu dulu. Itu lelaki baru kan apa? Perempuan tu mula-mula sekali bila darah perempuan tu bit darah istihadah, bila nak semaya kena pakai paper dulu betina tu. Ingat molek perempuan tu dalam penutung tu kena pakai paper dulu apa saya kata. Yang kedua pecah paper tu. Yang kedua paper tu kena ikat di kemah. Paper kena ikat di kemah apa saya kata. Yang ketiga apa sih? Sudah pakai paper ikat di kemah. Ikat di kemah, ambil semaya cepat-cepat. Baca? Sudah ambil semaya, pergi semaya lalu. Gitu. Tak sah maya dia. Tak sah maya dia. Tu apa sing maya tak sah tu? Kucahnya apa sing? Dia dulu darah tak habis lagi. Nak sujud dah. Bila darah tu baik perempuan istihadah, yang pertama kena basuh darah dulu. Kena basuh darah dulu, basuh gapo siap. Yang kedua kena bercawak, kena pakai paper. Nak pakai paper hikmah lah. Yang ketiga wajib ia kena ambil semaya lalu. Yang keempat wajib ia kena semaya lalu. Cara dia. Padahal ada mau tanya kata pas semaya sah lagu mana darah titik di paper tu, dimaafkan kerana orang ni biasa darah, tak apa. Supaya juga orang biasa ketung. Biasa dengar tak? Ada tak orang biasa ketung? Seminit tu 500 putih ketung lebih perut. Biasa ketung. Maka wajib tak semaya orang biasa ketung. Wajib seperti tu. Tapi ada syarat dia. Tang nak semaya tu mula-mula kena basuh tak ketung ya apa sih? Basuh ketung dulu.
kena ambil air semaya cepat-cepat, wis sempurna air semaya, lepas tu mualak tu wajib kena pergi semaya lalu. Masa duk semaya tu ketuk tu perop, tak apa. Orang panggil orang biasa ketuk, tak apa. Sujud ke mana? Sujud yang kedua, lepas tu dia pergi bangun. Tu dia. Sujud yang kedua sudah, dia bangun rokok lalu. Dia tak baca teh. Baca teh, lepas tu dia rokok. Ya betul dah tu jawab tu. Dia sujud yang dua tu air bangun. Memang rokok apa tidak tu. Dalam sujud yang dua tu bangun lalu. Lepas tu dia bau rokok. Tak apa. Tak apa. Tu nak kecek mana dah. Bab muafiq kau bab masbuk tu nak kecek mana dah tu. Bismillah tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada arwah yang ada ni? Bilang. Ada arwah.